Aku secara jujurnya rasa kecewa lah tengok video Ustaz Wan G ni. Anwar Ibrahim ni undi Melayu tak dapat, undi Cina keciciran. Dia tak dapat undi Melayu, kan? Dia cuba nak usaha tarik orang Melayu tu, hari-hari pakai baju Melayu. Hari-hari pakai songkok. Pergi masjid ni, masjid pergi. Tapi Melayu tak bagi undi dia. Secara jujurnya, Ustaz Wan G ni antara salah seorang lah ustaz yang aku rasa hormat. Yang mana aku tidak pernah menjangkakan di dalam soal politik, dalam soal perbezaan pendapat ini, beliau boleh pergi serendah itu. Dalam banyak lagi isu-isu kritikal yang lain yang aku rasa boleh diperkatakan atau boleh dibincangkan. Tetapi yang dia sebutkan tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pakai baju Melayu. Kita hari ni melihat sosok Perdana Menteri kita bukan kerana masyhurnya beliau pakai baju Melayu. Kita sebagai orang Melayu memilih dia sebab dia pakai baju Melayu, tidak. Bukan sebab dia pakai songkok, tidak. Tetapi kerana keluhuran beliau di dalam nak melaksanakan tugas beliau sebagai seorang Perdana Menteri. Saya ni orang Kelantan. Saya tengok bagaimana sosok Perdana Menteri pada hari ini melayani Kelantan itu sendiri. Dan bagaimana hubungan baik di antara state dan juga federal dijalinkan dengan sangat baik untuk manfaat kepada rakyat. Yang terbaru, Datuk Seri Anwar turun ke Kelantan. Beliau mengumumkan satu peruntukan yang sangat besar, 20 juta ringgit untuk basmi kemiskinan dekat Kelantan. Dan itulah sisi yang kita lihat bagi seorang Perdana Menteri yang mana tidaklah menganaktirikan negeri-negeri pembangkang hanya kerana perbezaan politik. Begitu juga dengan pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak yang dinaikkan di era Perdana Menteri hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Daripada dulunya sekitar 100 juta lebih naik kepada 600 juta. Saya tengok daripada sisi itu, tak tahulah pula. Ustaz Wan G ni dia tengok daripada segi luaran dan juga pemakaian. Dan Perdana Menteri kita pada hari ini pun setiap hari Jumaat dia turun jumpa rakyat. Bukan sekadar solat Jumaat bersama rakyat, tetapi pada waktu itulah beliau boleh mendengar sendiri apa keluhan daripada rakyat di bawah. Tidak melalui pegawai, tidak melalui orang-orang atasan, tidak. Melalui mulut rakyat itu sendiri. Dan kebaikannya kita nampak bagaimana seorang murid ataupun anak kecil boleh merungut dan juga luahkan ketidakpuas hatian beliau kepada Perdana Menteri sendiri. Orang yang boleh memberikan arahan kepada agensi-agensi yang terlibat untuk mengambil langkah dan mengambil tindakan dengan segera. Itu yang kita tengok. Begitu juga dengan bantuan tiap-tiap bulan yang diberikan dan diwujudkan oleh kerajaan hari ini. Tak kira lah Datuk Seri Anwar ni pakai baju Melayu ke tidak, pakai songkok ke tidak, itulah pendekatan yang beliau ambil. Dan saya kira daripada situlah sisi yang kita kena tengok bagi menilai seorang Perdana Menteri. Tak kira lah dia pakai baju Melayu tu nak dapatkan undi daripada orang Melayu sekalipun. Setidaknya dia tak tinggal kerja tengah jalan. Setidaknya dia bukan jenis kaki merajuk. Setidaknya dia bukan orang yang bila tak mampu nak laksana perubahan, mulalah nak cari jalan-jalan singkat dan mudah untuk mendapatkan semula populariti, mendapatkan semula perhatian daripada rakyat. Setidaknya, beliau laksanakan tugas sebaik mungkin demi untuk rakyat dan negara tercinta. Sebab itulah kita tengok prestasi ekonomi kita hari ini alhamdulillah baik. Yang mana mata wang kita antara yang terkuat di Asia. Begitu juga dengan nilai pelaburan yang masuk ke dalam negara kita yang tertinggi dalam sejarah. Saya sangkakan Ustaz Wan G akan tengok daripada sisi itu, menilai seorang Perdana Menteri dan pemimpin. Tapi sebaliknya dia nilai daripada pakaian luaran. Dan dia buat konklusi. Katanya Datuk Seri Anwar pakai baju Melayu ni nak ambil hati orang Melayu, tetapi dia gagal. Apa punya pemikiran? Assalamualaikum. Ciao.